Kisah pistol graviti. Oi, Sonia, macam mana nak buat jet pejuang? Saya dah lupa lah macam ni ke bentuknya. Cubalah awak tengok. Bolehlah tu. Sekarang awak tengoklah kereta kebas saya ni. Cantik kan? Pandai tak saya buat? Saya rasa awak pun tak boleh buat macam saya. Macam kereta buruk je awak kata cantik. Apa yang awak berdua buat tu? Nobita, marilah kita melukis kat sini, marilah. Awak beranilah lukis. Awak tahu tak pakcik yang tinggal di sini garang orangnya. Saya tahu awak cakap macam tu sebab awak tak boleh melukis macam kami. Siapa kata saya tak pandai? Kalau awak betul-betul pandai melukis, cubalah lukis. Saya tak mahu nanti pakcik tu marah. Cakap aja lah, awak tak tahu jangan banyak soal. Saya tak maulah. Berhenti. Siapa pula yang memandai-mandai menconteng di sini? Saya tak buat, pakcik. Saya tak buat. Saya pun tak buat, pakcik. Habis tu siapa yang buat? Oh, jadi awaklah yang buat, ya? Saya tak buat, pakcik. Percayalah, saya baru aja sampai kat sini. Lepas tu saya nampak mereka conteng, jadi saya cuba menghalangnya. Wah, dah buat tak mengaku pula. Budak nak ku ajar. Cabut. Lari. Saya tak buat apa pun, Doraemon. Tapi saya yang kena pukulnya pakcik tu. Mereka tu memang tak guna. Tak apa, Nobita. Jangan nangis. Mari kita lawan mereka. Pistol? Awak nak suruh saya bunuh mereka dengan pistol tu? Saya tak nak. Saya tak berani. Ini adalah pistol graviti. Cara gunakannya, halakannya begini. Ada tak gambar yang seterupun di TV tu, Nobita? Apa gambar di TV? Adalah. Gambar kucing. Sekarang awak buat sesuatu dengan gambar tu macam ni, Ianya boleh digunakan lagi selepas dipadamkan. Bagus, sekarang ni saya ada senjata. Doraemon, saya akan menuntut bela. Saya akan ajar mereka. Jagalah. Awak nak tahu tak? Saya dan Jaya ada melukis gambar di dinding rumah lelaki tu. Beraninya awak, lelaki tu kan garang. Semasa kami melukis, Nobita pun datang. Kebetulan orang tua tu keluar. Jadi Nobita lah yang kena pukul. Kesian Nobita. Kenapa pula orang tu pukul dia? Sebab dia tak bersalah. Sebab masa tu Jaya sedang memaksa Nobita untuk melukis. Dan Jaya berikan kapu pada dia. Kenapa dengan pipi awak tu, Sonia? Kenapa dengan muka saya? Masa saya datang ni tak ada. Ambillah muka saya yang kacak ni. Kata muka awak kacak, gelinya. Muka macam tu dia kata kacak. Nak muntah aku. Sekarang saya dah lap. Dah tak ada kan? Apa bendanya ni? Aku akan lukiskan lagi. Tengok ni. Dah tak ada kan? Apa ni? Tiba-tiba je ada. Padan kau. Tak hilang lagi ke? Seronoknya aku dapat mainkan dia. Apa kenanya ni? Kayaknya betul lah.
Tolong. Memalukan betul lah. Siapalah yang buat ni? Berpadan dengan muka dia tu lah Pak Jahat lagi sekarang giliran Giant pula. Minta-minta dia pergilah ke rumah lelaki tu yang tak guna tu. Pergilah ke kanan. Pergilah cepat. Hei, apa awak dah buat dengan pagar saya ni? Apa yang saya buat? Saya tak buat apa pun. Jangan buat tak tahu pula tengok tu. Sekarang ni baru padan dengan muka awak, Giant. Pakcik, sebenarnya saya tak buat percaya. Saya tak Dari contoh tadi sampailah awak datang ke lah. sini, tak ada apa yang terlukis di pagar ni. Saya tahu kalau tak siapa lagi. Apa percayalah cakap saya ni, Pakcik, saya tak lukis lepas kalau Saya nak awak bersihkan pagar ni, kalau tak saya pukul awak. Sekarang awak pula rasa pukulan dia. Saya takkan lepaskan awak selagi tak bersih. Kenapa pula saya yang kena bersihkan sedangkan bukan saya yang buat? Apa ni? Air. Kan saya suruh awak cuci, bukan conteng lagi pagar tu. Air. Cepat sikit bersihkan. Cepat. Kenapa tak hilang-hilang ni? Ram pula saya dibuatnya. Lagi saya bersihkan, lagi teruk pula jadinya. Macam mana saya nak buat ni? Tolonglah. Jangan banyak cakap, cepat. Saya tak boleh bersihkan lah, Pakcik. Ada. Budak ni main-main saja. Ada. Macam mana? Saya dah dapat balas dendam padanya tapi Pakcik tu takkan nak dibiarkan. Dah lah, biarkanlah dia. Tak boleh, saya mesti ajar dia sebab dia pukul saya. Hai. Kisah buku cek masa depan. Tolonglah Mama, tolonglah saya. Mama cakap tak boleh lah. Janganlah macam tu, Mama. Kau tak dengar ke apa yang Mama cakap ni? Ya ke? Jadi awak nak duit saku, Mama tak bagilah ya? Selalunya dapat besok, tapi bila saya cakap boleh bagi 1 hari lebih awal tak? Dia cakap tak boleh katanya. Tak boleh, Mama kata tak boleh. Tak boleh lah, kau tak faham. Memanglah hari ni dah ditetapkan. Tapi takkanlah 1 hari lebih awal pun tak boleh tolong. Mama cakap tak boleh, tak boleh. Dia cakap macam tu berulang-ulang kali, awak tahu? Itu rupanya masalah awak sekarang ni ya. Tapi kenapa hari ni awak perlukan duit tu? Doraemon, hari ni ialah hari jualan majalah Shonen Yonde. Semua kawan-kawan saya baca majalah tu. Hanya saya saja yang tak membelinya. Habislah saya akan tersisih dengan kawan-kawan saya. Awak ni memang suka bising pasal perkara-perkara yang remeh-temeh macam tu lah. Kalau dapat beli majalah tu tak ada apa-apa kan? Awak nak bagi saya pinjam duit ke? Buku cek masa depan. Buku cek? Untuk apa? Awak tak tahu ke? Tulis jumlah duit yang diperlukan. Lepas tu tanda tangan. Awak akan dapat beli apa saja yang awak nak. Hanya tanda tangan saja? Ya. Walau bagaimanapun, kalau dah beli majalah tu, jangan gunakan lagi cek ni tau. Memang baguslah ada buku cek ni. Oh ya, saya nak tanya pada Mama lah. Mama, buku cek tu untuk apa? Cek tu gunanya untuk orang yang ada simpanan di dalam bank. Dengan hanya menulis jumlahnya di dalam cek tu, sesiapa saja yang terima cek tu boleh dapatkan duitnya. Kalau macam tu, kalau tak ada simpanan dalam bank, tak boleh lah ya? Memanglah macam tu, takkanlah duit tu boleh datang begitu saja. Tak guna? Doraemon telah menipu saya rupanya ya? Memang seronok lah majalah Shonen Yonde minggu ni ya. Iyalah. Seronoknya. Baiklah, kalau tak boleh pun, saya nak cuba juga. 150 yen Nobita. Jangan nak main-main dengan cek mainan ni lah. Pakcik, tolong bagi saya yang ini. Baiklah, 150 yen ya. Nanti.
Nasib baik sempat. Maafkan saya, Pakcik. Ini kan cek 1,500 yen. Terlebih 1-0 rupanya. Ini bakinya 1,350 yen. Terima kasih. Susah nak percaya, memang pelik. Hanya dengan tanda tangan pada potongan kertas ni saja. Tapi cek ni dapat digunakan di mana-mana saja ke? Yang ini 8,000 yen. Dah lama saya nak. Baiklah, saya nak cuba. Pakcik, tolong bagi saya yang ini. Baik. Kenapa? Banyak tu. Tak bolehkah? Apa salahnya? Tunggu ya. Wah, dengan cek ni benda yang mahal macam mana pun saya dapat beli. Walau berapa juta, berpuluh juta, beratus juta, saya ialah orang yang paling kaya dalam dunia ni. Tengoklah Nobita tu. Apa pasal dia ni macam orang tak betul ya? Kesiannya dia. Saya nak bagi duit saku untuk 2 orang kawan saya yang miskin ni. Lebih kurang 1,000 yen seorang cukup agaknya ya. Tolonglah fikirkan yang mana satu. Tak mahu. Saya tak perlukan semua ni. Pakcik, tolong bawa 2 atau 3 buah kereta ke sini. Saya akan bayar dengan cek ni. Saya akan bawakan ke sini segera. Mama memandu dengan keluarga tentu seronok kan? Di mana nak letak 2-3 biji kereta dalam kawasan kita ni? Ya, kalau luas bolehlah. Hello, syarikat real estate. Saya nak beli sebuah rumah yang besar. Kalau Mama nak benda yang lain, cakaplah. Kalau nak melancong ke seluruh dunia pun boleh. Saya naik dulu ya. Aku tahu kenapa dia jadi macam tu. Tentu pasal duit saku tu. Nobita? Nah, ambil duit saku kau ni. Saya tak perlukannya lagi. Tapi kalau nak bagi juga, terima kasih ajalah Mama. Tak ada apa-apa pun Mama. Tak ada. Tadi Mama dah masukkan 1,000 yen dalamnya. Saya rasa mesti Mama lupa masukkan duit tu. Selamat petang, Nobita. Pakcik. Macam mana, tentu kau ada masalah duit saku lagi kan? Ya, begitulah. Baiklah, ini pakcik bagi duit saku. Kau ambil lah. Jangan kau rasa malu-malu pula ya. Ya ke ni? Terima kasih. Memang hari ni saya beruntung dapat duit. Tak ada apa-apa. Apa dah jadi ni? Kenapa jadi macam ni ya? Kalau tak dapat membeli belah dengan percuma, duit pula tak ada. Macam mana ni Nobita? Tapi dengan cek boleh beli kan? Awak telah melakukan perkara yang hebat. Ini kerana awak dah gunakan dulu duit yang awak akan terima. Teruklah awak ni Nobita. Masa awak ke semua duit yang akan saya terima dari Mama dan Pakcik dah habis saya gunakan begitu ke? Cakaplah pada saya, Doraemon. Cakaplah. Kan saya dah cakap, jangan gunakan cek tu selepas beli majalah tu. Kalau dicampurkan jumlah yang kesemua cek yang digunakan sampai umur awak 43 tahun pun, awak takkan dapat 1 yen pun. Awak tahu tak tu Nobita? Pulangkan ke semua barang yang awak beli dan dapatkan kembali cek tu. Cepat. Baik. Memang tak cerita yang seronok, Doraemon. Tak guna cakap. Pisau ketawa, menangis dan marah. Awak ni memang pandai lah, Nobita. Betul ke ni? Memang betul. Baiklah, kalau macam tu biar saya tunjukkan pada awak ya. Apa dia? Awak tengok sajalah. Wah, hebatnya. Ya ke? Awak memang handal. Seronoknya saya bila Suzuka memuji saya begitu. Senang saja. Saya pun boleh buat. Nobita, bagilah saya cuba pula. Satu pun tak kena pun. Awak jangan main perkara tak berfaedah ni, boleh tak? Tentu awak faham kan? Saya faham pula kalau balik pisau saya tu. Saya akan simpan pisau awak ni supaya awak tak main lagi. Mana boleh? Kalau awak nak balik, awak kena lawan dengan saya. Balik dulu. Apa kena dengan Nobita ni? Nasib baik air tak tumpah. Penatnya aku mengelap dah kotor balik. Awak ni selalu aja bergantung harapan pada saya. Cepat pergi ambil balik, cepat. Giant tu kuat, saya takut.
Gramofon pistol. Nobita! Doraemon, apa jadi ini, ha? Mama terkena bola ketawa. Bola ketawa? Bola ketawa, bola menangis dan bola meraih dalam masuk gramofon tu. Kita halakan gramofon ni pada dia. Masa dia ketawa, awak ambillah pistol awak tu. Seronok juga tengok dia ketawa atau menangis, ya Doraemon? Dia tak ada pula. Doraemon, bagi saya peluru tu. Okey, yang merah ni peluru marah. Yang biru ni peluru menangis. Yang kuning ni pula peluru ketawa. Awak tinggallah ya. Saya nak balik dulu. Jaga diri baik-baik. Baiklah. Mana ni? Ke mana pula dia pergi, Kau ni bodoh lah. Ambil, bodoh. Ambil, ambil. Kenapa awak pukul dia, Sonia? Apa yang awak susah? Awak pun nak kena juga, Sonia, sebenarnya saya Hanya apa? Hari ni mood saya tak baik tau. Kan saya pukul kang. Sebenarnya saya nak tembak anjing tu lah. Dia anjing bodoh. Melawan Aku ni tuan kau, jangan melawan lah. Kau nak takut ke aku Syuh, pergi dari sini, pergi. Pergi. Mama tolong saya, Mama. Anjing tu kena peluru merah bukan main garang lagi dia. Baru Sonia takut bila anjing tu dah marah. Oh ya, seterusnya peluru menangis pula. Saya akan cuba peluru yang biru pula. Papa, burung ni langsung tak berbunyi kan? Iyalah. Kalau tak berbunyi kita lepaskan sajalah. Biar saya yang buat dia bunyi, pakcik. Boleh ke? Saya cuba. Apa? Itu bukan bunyi burung tu. Lain nak lain pula yang jadi. Nampaknya semua sibuk. Saya nak gunakan peluru ketawa supaya mereka semuanya gembira. Mari semua gembira. Awak tak boleh berbazir. Doraemon, seronoklah semua orang ketawa dan gembira. Awak tahu tak? Nobita, kenapa dengan awak ni? Awak tak ambil balik pistol awak yang Jayan ambil tu ke? Saya tahulah. Peluru masih ada lagi. Alamak, tinggal satu saja lagi. Doraemon, tolong bagi peluru lagi boleh tak? Saya tak nak bagi. Doraemon, tolonglah bagi lagi peluru. Saya tak mau. Kalau saya bagi tu, awak akan membazirnya lagi. Tolonglah Doraemon. Tidak, saya tak mau tolong awak lagi. Awak faham tak? Doraemon. Nobita. Awak nak tahu, Jayan telah gunakan pistol awak itu untuk membuli orang. Cepat mari ikut saya. Apa? Shizuka, Jayan berada di mana sekarang ni, Shizuka? Di mana? Sana. Ambil ni, rasakan. Ingat senang ke nak ambilkan permainan yang seronok macam ni, rasakan. Itu dia, cepat tolong mereka, Nobita. Baiklah. Aduh, sakit. Ini awak, Jayan. Rasakan, apa ni? Satu sajalah. Saja yang tinggal. Larilah ke mana kau lari. Cepat kau kejar. Padan muka. Peluru yang terakhir. Alamak, tak kena pada dia lah. Jayan! Alamak, nak tunjuk garang ya? Aduh. Tolong saya, tolong. Ada tu rupanya perlu marah lah. Aduh, sakitnya. Aduh, berhenti, sakit. Kisah kertas robot. Di timur Sunio Yama, di barat
Nobita gawah. Mainlah betul-betul. Kamu berdua dah bersedia ke? Sekarang sedia. Mulakan. Ya, Sunio Yama menolak Nobita Gawa dan mereka sedang melawan. Lawan. Sunio yang menang. Saya dah tulis siapa menang. Nombor 1 Giant, nombor 2 Sunio dan saya. Nombor 3 Nobita Gawa. Mereka kata saya tak pandai main kertas semua. Doraemon kertas. Saya bukannya nak kertas tandas, tapi saya nak kertas yang lebih tebal dan tahan kalau ditolak-tolak. Kalau nak lawan sumo, awak mesti guna kertas lukisan. Saya nak kertas yang elok dan saya nak muncul sebagai juara. Saya ada kertas yang baik. Mana dia? Nanti kejap ya. Kertas robot. Kalau robot pakai kertas ni, dia akan bergerak sendiri. Betul ke? Tengok ni. Kupu-kupu. Ia boleh terbang. Nak cubalah satu. Ya. Siap pun. Nampaknya macam tak kuat aja. Tengok tak? Kali ni saya pasti akan menang. Mari kita lawan lagi. Semua orang dah balik lah, Nobita. Apa? Tapi saya dapat semua untuk berlawan dengan awak semua. Sekarang ni saya tak boleh lah. Tengok ni, saya disuruh cabut rumput. Tak apa. Doraemon bagi saya pinjam kertas tu. Boleh saya terlawak? Kami saya ni akan makan semua rumput-rumput ni. Saya akan panggil semua orang. Shizuka! Mari kita main semua kertas. Maafkan saya. Rumah saya tak ada orang. Jadi saya kena tunggu. Biar anjing ni tolong jagakan. Tunggu ya, saya nak panggil Giant. Giant, mari kita main semua. Giant tak ada. Dia baru naik bas pergi ke bandar. Dah lah, lupakan je lah. Awak diamlah dulu. Kali ni awak nak buat apa pula? Tengoklah nanti. Dah siap, Pai. Cepatlah naik. Mari, kejar. Nobita. Awak ni tak mau mengaku kalah ke?
cepatlah mulakan. Heran betul awak ni langsung tak berputus asa. Supaya kita tak buang masa lagi, biasa saja yang mulakan, ya. Belagak ya. Sekarang mulakan. Teruskan. Mereka masih lagi meneruskan perlawanan. Lawan, cepat. Kalahkan mereka. Cepat. Kalahkan mereka. Macam tu. Awak main tak aci. Saya nak kita main semula. Cepatlah. Berapa banyak pun boleh. Lawan dia. Pukul dia. Awak cuba nak tipu kami ya. Saya tahu ketan ni bukan sembarangan. Mari kita kerjakan dia. Kisah ski tanpa salji. Dah musim bunga sekarang. Akhirnya masuk juga musim bunga. Mana boleh macam ni? Buat masa aja. Apa yang patut saya buat sekarang? Apa yang merusakkan awak sejak dari tadi ni? Doraemon, musim bunga. Dah masuk musim bunga. Saya fikir saya nak main ski. Macam selalunya saya main di musim sejuk. Ingat nak main ski lah di musim sejuk. Tak naklah macam ni. Awaklah yang salah sebab musim sejuk awak tak nak main. Kalau saya main kan baik. Kalau macam ni lah sampai bila pun saya tak akan dapat main ski ya Doraemon. Yang pun awak boleh bermain. Tapi ski sepanjang masa. Ya, cuma orang yang pakai topi ni saja dapat nampak salji. Bukan itu saja, tapi dapat menyentuh dan bermain di atasnya. Tekan butang ni, awak dapat mengubah salji. Yahoo! Senangnya saya! Dah tak betul agaknya. Musim bunga pun dia nak main ski. Betul Doraemon, salji dah ada. Kita berjaya, banyaknya salji. Baiklah, awak boleh mula berlatih sekarang. Baiklah, kita meluncur sekarang. Tapi, mana ski slope, Awak tu bukan pandai sangat. Berski berlatih berjalan dulu. Tak berlatih berjalan saja, tak ada pecabutan tak seronok lah. Awak ni memang selalu begitulah, cakap macam orang pandai aja. Lever untuk cerun. Lever untuk cerun? Ya, benda ni diletakkan pada ski. Kalau awak jatuh di mana tempat pun ada cerunnya. Macam ni lah awak seronok. Sebagai permulaan, berlatihlah di tempat yang tak bersuram. Macam mana sekarang? Bagus. Tidurkah? Kalau tangga kat topi, salji akan hilang. Apa yang dah berlaku dengan awak? Seronoknya. Baiklah, sekarang saya akan pinjamkan topi dan ski ni untuk awak. Nak ambillah. Terima kasih. Baiklah, awak boleh berlatih sekarang. Baik. Awak tak apa-apa kan, Nobita? Kalau macam ni, saya tak mahu berlatih lagi lah. Lebih baik saya tunggu musim sejuk tahun depan. Kalau cakap macam tu, sampai bila pun awak takkan pandai. Yalah, kita tunggu tahun depan adalah. Mana Nobita dan Shizuka? Mereka terapun di udara. Kenapa boleh jadi macam tu? Bagi tahu saya. Tengok mereka berdua dah datang, Shizuka. Baik, kita tambahkan lagi salji. Ya, saya pun sama. Dah tak nampak. Oi, Nobita. Shizuka, mari kita bersiap dalam bandar salji ni sehingga tak nampak Jaya dengan kawannya. Mari. Hai Nobita, bagi tahu saya rahsia berjalan di udara. Bagi tahulah cepat. Bagi tahu. Wah, hebatnya. Inilah pertama kali saya tengok pandangan. Memang saya dah tertimbus. Marilah. Oi, janganlah buat kami macam ni. Iyalah, kita kena fikir macam mana kita nak terapung macam mereka tu. Ya, mari kita fikirkan.
Apa yang kita nak buat sekarang ni, Jangan bimbang, tentu Doraemon boleh tolong kita. Apa dia? Tolonglah kami, berikanlah kami sesuatu. Takkan tak boleh tolong keluarkan apa-apa untuk kami. Tolonglah. Baiklah, tapi jangan sampai menyusahkan orang lain. Kita dah dapat. Mari kita kenakan dia. Biar dia rasa. Yalah. Hei. Baiklah. Mari kita tengok. Oi. Tinggi lagi. Seronoknya. Tinggi lagi. Tinggi lagi. Tempat sana tu tahu? Betul ke? Tempat tu sungguh menarik sekali tahu? Ya. Sekarang kita terapung. Ya, mari kita tengok tempat-tempat yang menarik. Sungguh menyenangkan. Wah, bumi dah dipenuhi salji. Betul ke Giant dah sunyi curi topi tu? Tolonglah ambil balik Doraemon, tolonglah. Lebih baik kita biarkan untuk sementara waktu. Kenapa? Apa sebabnya? Sekarang baru nak tahu ya? Di mana-mana pun salji je. Bosanlah saya kalau macam ni. Marilah kita balik. Marilah. Sampai masanya kita hilangkan salji. Bahaya. Tak boleh. Kita cubalah hilangkan salji. Kita lihat apa yang akan terjadi pada kita. Iyalah, kalau kita hilangkan salji, kita akan jatuh 300 meter. Bahaya macam ni. Tolonglah. Apa nak buat ni? Takkan kita nak tinggalkan ini. Saya tak maulah. Susahlah kalau macam ni. Itulah hukuman untuk kesalahan mereka berdua. Saya setuju. Saya nak balik. Kisah lubang rahsia. Nobita? Nobita? Tolong saya. Saya tengah buat lagi, Mama. Tolong saya. Tolong, Mama. Tolong. Kena marah lagi lah tu nampaknya. Hari ni saya tak dapat jawab langsung apa yang Mama cakap. Jadi kan baik kalau awak buat dulu, Nobita, sebelum Mama marahkan awak. Tak boleh. Sekarang ni bagi saya perkara itu tak boleh buat. Ya, Doraemon. Tak bolehkah awak buat sesuatu, Doraemon? Apa dia? Yelah, macam yang selalu kita tengok dalam filem tu. Apabila dalam bahaya, ada disediakan lubang rahsia. Itu untuk melepaskan diri. Jadi, saya nak tanya pada awak, ada tak alat atau mesin yang boleh membuat lubang rahsia? Ada tak, Doraemon? Tapi buat apa kita nak buat macam tu? Kan itu perkara tak baik, Nobita. Jadi tak adalah ya. Ada. Pemakan ruangan. Robot jenis serangga ni yang membuat semua lubang dengan memakan ruangan. Awak nak gali kat mana dulu? Ya. Mula-mula gali lubang untuk keluar dari bilik ni ke taman. Sekarang mulakan. Masih boleh dengar jeritan kalau lubang besar ni. Janganlah awak bimbang. Awak cakap senanglah. Sebelah sini tak ada lubang lah. Kalau awak nak tahu, lubang ni sangat besar ruangannya. Hebatnya. Begini ke dalam lubang yang besar ruangannya? Doraemon takut juga ya? Sudahlah. Ini pintu keluar. Dah sampai. Walaupun dia tutup ruangan yang besar. Hebatnya betul-betul sampai ke taman. Sekarang awak suka tak, Nobita? Tentu saya suka. Tapi macam mana lubang ni? Jangan bimbang. Kalau kita sedang berada di dalam bilik, sembunyi
Ambilkanlah lubang ni di sebalik kalender. Apa yang susahnya? Awak memang pandai lah, Doraemon. Bagus. Dengan adanya lubang ni, bolehlah saya sembunyi bila Mama panggil saya nanti. Cubalah. Mama, kertas ujian matematik saya dah Mama makan kosong. Mama jangan marah pada saya ya, Mama. Nabita? Tak payahlah awak ungkit perkara yang macam tu. Ha? Mana dia? Dia nak menyuruh lagi ya? Kemana pula dia pergi budak ni, ha? Ha? Mama, saya di sinilah, Mama. Bila pula dia keluar? Kau takkan lepas kali ni. Kemana pergi budak ni, ha? Mana dia, ha? Mana dia? Saya dah berjaya! Dah berjaya! Kalau gali lubang macam ni sana sini, tentu saya akan senang nanti. Baik. Korang sampai ke tanah kosong, ya? Terima kasih banyak, ya. Baik, saya cuba lalu dulu, barulah saya tahu. Saya nak pinjam komik ni, boleh tak? Boleh, awak ambil lah. Apa ni? Itu komik yang dia pinjam dari saya. Dia buat macam dia punya pula. Nanti dia... Siapa tu, ha? Siapa tu? Awak rupanya, ya? Bukan saya. Saya dah sampai ke rumah Giant lah. Itu dia buku komik saya yang dipinjam. Baik, saya ambil balik. Saya dah dapat. Dia dah balik. Mana majalah dan buku-buku tu? Mana awak dapat duit, ha? Saya pinjam dari Sunio 100 yen. Apa? Pinjam dari Sunio? Pinjam dari dia. Siapa tu, ha? Wah, menarik betul lah komik ni. Kemana pergi kuih saya? Buku saya kat sini pun hilang. Sedapnya kuih ni. Oh ya, buku ni saya nak tunjukkan pada Shizuka lah. Buat lubang ke rumah Shizuka. Bagus, dah siap pun. Kisah buah dadu manusia. Kenapa tiba-tiba saja awak rajin pulang kemas rumah ni? Tak pernah awak begini. Shizuka nak datang untuk memandu sini lah, Doraemon. Iya ke dia nak datang hari ini? Awak nak main apa dengannya? Itu rahsia. Tapi dah tentulah ianya satu mainan yang menarik. Dah siap pun. Tapi kenapa dia tak datang lagi, ya? Baiklah, saya nak pergi jemput dia. Kita pergi main sama-sama di rumah Nobita, ya? Itu pun dia Shizuka. Kenapa awak lambat? Mari kita pergi sekarang. Mari kita pergi. Sunio dan Giant nak pergi juga. Tentu boleh, kan? Boleh, kan? Kan lebih baik kalau kita main sama-sama. Oi, Nobita. Kenapa dengan awak ni macam tak suka je kami datang nak bermain di rumah awak, ha? Bukan begitu. Kalau nak datang, datanglah. Tapi... Baiklah, tapi apa yang kita nak main? Itu rahsia, tapi ianya mesti menarik. Baik, kita main dam. Kalau main dam, saya tahu saya mesti menang, ha? Tapi kan kita ramai. Lebih baik kita main kad. Ya, kalau main kad, cakap saja semuanya saya tahu tau. Kalau kad, saya tahu main susun aja. Oh ya, Nobita. Apa sebenarnya yang telah awak rancangkan, ha? Awak semua akan tahu bila sampai di rumah saya nanti. Apa salahnya awak cakap sekarang? Tak seronoklah kalau saya cakap sekarang. Saya pun nak tahu juga apa dia, Nobita. Awak semua nak tahu, ya?
Saya fikir saya nak main buah dadu lah. Apa buah dadu? Ya, semasa saya di tadika dulu, saya pernah baca cara bermainnya di majalah. Awak semua tahu tak? Apa? Awak diketawakan dan disuruh masuk balik ke tadika? Sudahlah, jangan menangis. Saya cakap saya ni bodoh. Apa lagi yang mereka cakap pada awak? Mereka tak mau main dengan saya. Mereka nak main bertiga. Mereka tak mau main dengan awak. Mereka cuma nak main bertiga aja. Mereka tu dah melampau tau. Mari kita ajak mereka main buah dadu. Mari. Kan saya dah kata mereka tak nak main buah dadu. Awak tak faham ke? Tidak. Saya akan paksa. Teruk betul lah Nobita tu. Ada ke dia ajak kita main buah dadu? Nampaknya fikiran dia tu macam budak-budak tak berkembang langsung kan? Ai. Kemana awak nak pergi ni? Sunya, bukan ke rumah awak ke arah sana tu? Entahlah, saya pun tak tahu. Kaki ni macam gerak sendiri aja. Kenapa ni? Tak boleh bergerak. Peliklah awak berdua ni. Baik saya pergi main dengan Nobita. Tinggal. Nanti. Tunggu. Kami bukan nak mainkan awak. Shizuka, dah lama saya tunggu awak. Silakanlah masuk. Betul ke awak nak main buah dadu ni? Ya, tapi bukan macam dalam majalah tu. Ini Doraemon yang buatkan. Sekarang cubalah awak berdua main. Ini lain dari buah dadu yang biasa tau. Nampaknya seronok juga. Ya, kalau terkena ruang yang kosong tu, rumah saya akan naik dan ini kudanya. Wah, menarik betul lah kuda ni. Awak nak kuda yang mana? Kedua-duanya menarik, tapi saya ambil kuda Kaman Sunya lah. Baiklah, sekarang tetamu lah yang mesti jalan dulu kan? Terima kasih. Macam tak percaya. Berdebar-debar saya rasa. Cuma tegang kaja. Hai, awak nak ke mana tu? Tunggulah, saya pun nak pergi juga, oi. Sekarang giliran saya pula. Selamat berjaya. Wah, saya pula 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nampaknya saya dah duduk dari awak. Tak apalah, kejap lagi awak tengok saya akan potong awak. Ya. Giliran saya pula. Apa yang sedang kita buat ni, Sunya? Bos saya berhenti di sini. Ini bermakna saya kena menyanyi. Tak payahlah, awak tak payah menyanyi pun tak apalah, Shizuka. Wahai pemuda, bangunlah berjuang. Alah, dah sampai kat sini kena patah balik pula. Tak guna betul lah kuda ni. Aduh, sakitnya. Kena Pusiti ke kani dah menyalak macam anjing. Bukan saya yang melakukannya. Badan saya bergerak dengan sendiri. Saya tak tahu kenapalah. Wow! Hei budak, kenapa dengan awak ni Tak ada apa, saya cuma berhenti penat aja. Kau tak tahu baca ke? Kan tempat ni tempat larangan. Tak boleh agak orang luar masuk, tak faham ke? 3 langkah dari sini, saya akan naik. Baiklah, kalau saya pun naik, samalah kita. Ya! Wah, saya pun dapat naik jugalah, Shizuka. Silakan masuk. Terima kasih. Kita kan masuk. Seronok tak kalau awak main buah dadu? Yelah, sangat menarik tak?幸せ包む